Ha. Aku dah dengar tadi. Ha. Kalau ingat bila orang kamu belajar, aku pun tak ingat. Ada nak rekod semua ni. Kau ni kadang tak ada betulnya. Jaga aku dah dapat dah tu. Oh dah tak jadi dah. Ha, lepas tu aku tunjuk video ni. Lepas tu aku tunjuk video ni ah. Oh, ni nanti dapat ni ada apa? Ha, dapat gitu tu. Ha, sembang mak kau. Aku dengar je ni. Dah bosan jadi industri. Ni penat ah. Ini aku dengar je. Try kat kita. Dapat apa tu? Kalau sambung tu sambung je. Tapi sambung tu boleh tunggu dia ada interview. Betul aku cakap tu. Application tu memang daripada dulu tu dah beri. Ha, tengok. Kripto. Ni asal aku tak bukti je. Ha, memang aku tak ada, tak layak. Tak, yang pas ni yang waktu yang aduh, yang waktu UiTM tu patut tak bayar ni. Oh tak pasal yang masuk TV ni. Apa benda ni? Baru. Sebabnya dia buat interview tu kan. Ramai orang baru gerak. Awi macam tu nak suruh dia belajar macam tu. Lain. Pergilah sana. Pergi. Tu food. Ha, tu lah atas tu. Oh, naik lah. Food Empire. Kata kau. Bila duit aku ni kena power ni. Itulah orang nak cepat-cepat tadi. Mana aku ambil? Oh, main kat bawah ni lagi nak pergi main Lego. Main Lego Lego aku ambil. Awish. Oh, tu macam bukon. Yang buat cerita tu cerita pengalaman dia. Dia buat dia buka cawangan ni. Faham? Dia kata ramai yang buat macam tu. Macam dah tak ramai. Kalau tu tak ada orang tahu punya. Tak, dia tulis dekat Tris lah. Dia tulis dekat Tris. Dia siapa dah jadi tutor. Apa PM lah dia. Jadi kita buka dia. Ada artis. Tengok. Mama berjaya. Suatu hari nanti Mama buka bisnes. Orang tu boleh buka takkan aku tak boleh. Dua pun Raja dia dah buka. Dia duduk Bukit Raja ke apa dah. Ni Bukit Raja. Dah. Dia kata bolehlah jumpa. Tak boleh jaga. Aku tak fikir. Usually ada malam hari weekday. Ada malam siang pula. Malam. Lepas tu itu dah itu yang penat tu kau ni. Malam siang tak payah bawa apa. Tak ada buat apa-apa kan, buat kerja lain juga. Itu tak nak Mama ambilkanlah nasi. Itu je lah cerita dia. Ha? Tengoklah nanti ya. Aku daftar pun belum. Itu dah cerita je. Itu dah orang cakap. Kau ni orang cerita. Kalau nak risiko duduk je lah. Tak payah gerak macam kau tempat kerja. Bosan dah bosan kata dia. Kau kan nak jadi sini rumah tapi bosan pula. Nanti bawa lah habis pergi tuition 8.10. Hari duduk dah situ. Habis? Duduk, dia ada menulis. Dia ada dengar mak dia ngajar. Tahu pula dia artis. Untuk experience okey. Ni. Ni saya ubah kat guna. Habis? Oh.
Awi. Awi. Bukan merah tu lah belakang tu. Belakang kuning. Ambil lah, Amir nak tak? Kita nak. Nak? Nak. Tak nak? Kita nak ambil. Nak tak? Nak. Sekejap lagi. Mana ambil dia? Mana? Mana pedang? Sana dekat arah. Sabar jap. Mana pergi tengok. Ambil dah. Nak ni? Ni awak balik dah sikit. Tengok ayam. Punya tiga lah. Sikit. Tak ada pokok radai. Yalah. Dah betul lah. Nombor 4. Mana nombor 4 Oh, depan lagi. Nombor 4. Kat mana? Mohon pengakhiran BSN Visa sekarang. Habis, kita wayang. Banyak kali benar buat apa teman. Kamu punya hadiah dah sampai. Bye. Apa ni? Nak pergi ni? Nak pergi terus? Yalah, habis main dengan Papa Bye Awi, nak balik lah. Main kereta Lorong ni